Assalamualaikum guys. Kita sekarang ni berada dekat Museum Negeri Sembilan. Apa lu tengok apa? Ha. Abang, kita dekat mana abang? Ha. Museum. Cuba tengok sini. Ha. Okey, pakai. Let's go. Kita dekat Museum Negeri Sembilan guys. So kita nak ronda-ronda dekat museum ni. Oh, dia ada perpustakaan Istana Ampang Tinggi, rumah contoh. Okay, ni mungkin rumah contoh Negeri Sembilan lah. Let's go. Siapa naik? Kenapa abang ikut situ? Apalah. Let's go. Taman Seri Budaya. Jom, let's go. Duduk dekat situ, duduk kat situ. Susah tak? Ni galeri sejarah Teratak Pepatih. Sini weh. Galeri sejarah. Oh, macam ni. Oh, RM6 seorang. Okay. Jom, let's go. Bentar-bentar, tak panas. Sini. Okay. Kita kat mana guys? Kita dekat Museum Negeri. So, let's go. Let's go. So alalang kita dah sampai dekat Negeri Sembilan ni. Kita nak tengok lah museum dia. Museum Negeri Sembilan. Rumah dia kecil je bro. Tak boleh masuk dalam ni. Nak masuk sekejap. Istana Ampang Tinggi. Dia betul naik. Hati-hati. Sini Afan. Okey, tengok sini Afan, tengok sini. 1, 2. Asya. Okey, 1, 2, 3.
Bismillahirrahmanirrahim. Itu pangkal Serambi. Oh, ni bersiram. Dan ni apa ni? Oh, ni isu tengah hot, kita pun datang melawat. Oh, betul lah kan? Pasal Negeri Sembilan punya ni politik. Politik. pangkal. Untuk apa ni? Pangkal Serambi. Untuk ruang adat. Ketua-ketua. Ketua-ketua adat seperti entah. Pampang tinggi. Main cepat apa tak tidur Mama. Mama tak ada. Mama ada When? Ya. Hujung Serambi. Okey, cuba buka almari tu. Jeng 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 jeng. jeng jeng. Oh, rumah ibu. Oh, maksudnya Afan, Hana. bilik rumah ibu kat sini. Yeah, this is the new one. They bring from wherever it was built. They move something like enough. What you mean? Menghadirkan istana ini kepada Cik Radil. Radil baru kahwin sebenarnya. Okey. Seram tak? Seram. Seram kan? Ha. Sebab nampak pula seram pula. Rasa macam selebriti tak? Ayolah, kami. Tengah. Cuba buka almari ni. Jeng jeng. Kita buka slow. Ada banyak rumah lagi tak nak pergi? Ada. Weh. Jom, ada rumah. Ada tisu. Ada 4 rumah lagi. Okey, jom. Rumah ni lain-lain. Rumah lain. Let's go. Action. Come here. Okay guys, kita nak pergi rumah sebelah pula. Oh, yang sebelah tadi istana. Yang ni rumah. Rumah Negeri Sembilan. So design rumah-rumah dekat Negeri Dia Sembilan. boleh turun belah sana. Oh, tu dia orang punya perahu. Oh, ada dapur. Okey, boleh Hafan? Syarimi. Nanti aku set up anak tu. Hana naik dia. Oh, yang ni. Ni macam pondok Yang belah luar ni dia macam pondok. Kalau macam rumah Afan dengan Aisyah. Adik aku akan ambil tu slide dengan aku akan ambil penuh. Ni mana? Janganlah. Duduklah sekat-sekat adik tu. Adik sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar. Jangan sabar. Kau lah ke sini tu, awak tak malu.
Okey cepat. Adabi melazatkan, adabi menyelerakan. Dah turun bawah. Okay, Wan ambil gambar tu, Jai. Ambil gambar bawah. Ambil ajar ni. Ajar pula. Ajar. Sini lah. Tengok kami lah. Jom kita jap. 1, 2, 3. Nampak? Adabi. Ada lagi. Aku nak buat ikan Adabi. Okey cepat. Alang. Ada lagi kat atas. Weh, tengok video. Ada lagi satu tangga. Ada. Weh, aku rasa nak buat iklan lagi. Su. Betul. Syamimi dapat. Cepat dia record. Tak tunggu Syamimi. Syamimi nak buat apa ni? Sabar, beliau nanti. Cepatlah nak record ni. Aku rasa. Mari. Aduh Jangan kat kau. Weh, hang kira 1, 2, 3 tau. 1, 2. Ya. 1. Ada. Sabar. Belum. Satu. Ampun. Kalut. Okay, 1, 2, 3. Adabi melazatkan. Suhang. Adabi menyelerakan. Ya. Adabi menyelerakan. Ya, sekejap kali ni. Apa pun tunggulah orang depan. Okay. Tutup. Okey gitu. Bukan Adabi. Hai, nasi goreng. Wait, susu ambil dia. Nampak aku ni. Gini. Jom. Gini. Video ke gambar? Gambar. Aku sepok lagi Okey dah. Tak, aku tak ada gambar ni. Naik. Yang ni cium kan? Bukan fotografer. Cium yang dah. Cium lah. Okey guys, kita nak naik Tadi kita dah naik istana, ni kita naik rumah pula. Bismillah. Mana lagi? Jom. Ada lagi tahu. Jom kita tengok. Dulu. Tu dia. Tapi tak. Sekejap bagi Atin nak tengok dulu tu. Okey, kena tengok. Atin nak tengok dulu. Dia sama je. Kosong je, tak ada apa tadi. Ini dapur kot lah. Kosong je, tak ada apa rakatnya. Aisyah. Tengok juga. Adik. Sorang naik. Sorang turun. Baru yang Aisyah naik. tengok je, naik tengok. Tengok je. Kosong je. Tak ada sampai. Tak tengok belum. Tak sampai atas. Kan aku tak tahu. Tak. Okey. Bagi Okey, boleh merasa. pula. Bagi merasa. Dia nak merasa. Bagi masa. Tak, patut kata naik Apa lagi belum? sorang. Apa lagi? Sorang. Okey. Kita dapur. Apa tak percaya? Ada lampu je. Lampu je. Aisyah boleh tengok. Dah cakap dah. Tak ada apa. Tak percaya ke Kak Afan? Go. Naik. Sat Afan dulu. Afan lah. Dekat atas tu. Kakak nak tengok ke? Kakak boleh nak tengok Kak Afan? Aku cakap. Okey. Tak ada apa. Sikit je. Tak ada apa-apa. Bukan tak sampai. Sikit je. Betul. Aduh. Dia tak ada apa. Masalah dia dengan Aisyah tak sampai. Kau takut ke? Aku masalahnya. Okey, lagi. Okey, tinggi lagi. Ada apa? Ada rumah. Okey. Inilah rumah. Dah. Okey, Kak Ngafi. Aku cari dapur ni. Aku cari dapur. Tapi lampu je dapat kau je. Ni dapur ni. Dapat. Wow. It's my cup. Yes. Tak ada apa kak? Mak. Selong. Apa pula yang dapur ni? Ni. Oh, tu makan. Dapur masak je. Orang ni nak dapur.
Okay Aina, cuba buka. Cuba buka. Ada apa? Ada pinggan tak? Kita tengok ada pinggan ke? Peng. Teng. Let's go. Let's go. Aina terkejut. Dia mesti bilik. Ada bee. Rumah ada bee. Keluar. Tapi dia punya ni cantik. Ayam. Dia tengoklah ayat-ayat Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran baik. Ukira dia. Ayat Al-Quran. Dia okey. Okey ayat Quran. Masa ni tak ada kan? Tak ada. Tak pasal apa, pasal tak ada. Panjang tu sampai ni. Sebab kita dia nampak macam Melanda ni Ukira surah apa weh? Allah Dia daripada sini, daripada sini. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ke sifat ni? Tu Asma'ul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ayat kursi kot. Allah Bukan Allah, bukan Allahu la ilah. Allah ya apa? Lalu ni biar aku Google. Mana? Bukan ada bismillah tu yang depan tu. Assalamualaikum. Ni apa tu? Bismillah. Ha. Abang lu naik ayat sampan. Ini. Ada batu ada satu je. Hati-hati. Bawah ni dia sejuk dah bang. Betul lah. Sejuk dah. Oh, atas ni ada apa? Sini ada lagi ah. Sini weh. Mana? Tak. Itu dia cakap tak boleh masuk lah. Danger. Danger, awas. Tak boleh. Jangan masuk. Okay, let's go. Dalam tu ada apa? Dalam tu ada apa? Itu pintu. Tapi tak boleh masuk. Okay guys, kita berada di bawah rumah Negeri Sembilan. So yang depan ni istana Yang belah kiri ni rumah. So ada beza sikit lah rumah dan istana. Nampak macam lebih kurang, tapi sebenarnya berbeza guys. Guys, kita nak ke depan pula ya. Let's go. Guys, kita nak ke atas pula Tadi kita dah tengok rumah dan juga istana. Sekarang ni jam pada pukul 4.06. Panas terik. Kita nak singgah Tandas Awam. Tandas Awam. Masuk. Okay, papa tengok. Okay guys, kita nak naik ke atas dekat belah galeri. Okay, go dong. Tolong, go. Go depan. Go depan. Cepat masuk. Kuat sikit. Okey. Bismillah. Okey. Bukan. Aku ada tunai, aku ada tunai. Aku ada tunai. Berapa dewasa? 5. Aku tu ni dari Nak tengok kan? Dewasa RM6. Pelajar sekolah RM1. Ini saya 18. Oh, dah tahu.
Anak pun budak sekolah lah. Mama, anak pun budak sekolah. Ya, tapi budak sekolah di rumah. Oh, betul. Dah. Oh. Luar Sungai Ujung, Bang Luwak Jelebu. Batu Segarah, Batu Megali. Zaman prasejarah megaliti. Dia jumpa dekat rempah. Instant. Sejuk. Daikin no.你要把它放在别人那这边有一个吸上去点灯，以前没有，等它热的时候摸。Yes。 这个也是一样的，一样的。kembang kan jambu是点灯那些东西。kalau memang semakin nah Daun kemudian Lembing. Tiga lembing. Empat lembing. Oh, Lima tombak. Enam tombak. Tujuh lembing. Lapan lembing. 9 tombak. Ada 2 Itu tombak. apa tapi tu? Apa dia? Apa ni? Cok Mo. Ni. Cok Mo Diraja. Keris. Apa ni keris? Keris jauh ni keris. Wow. Oh. Itu keris. Apa? Tadi lazy. Yang punya tu. Buat kerusi. Kerusi pawagam. Masa membuat kerusi pawagam. Ya, jalan je. Tak, hampa dulu tengok sudah lah. Jangan. Apa yang cakap sekejap hati main dulu. Siapa dia nak? Alah, apa main cakap? Siapa dia nak? Basikal tua.
Himalayan graphic for today. Barang-barang lama guys. Perbincangan di Singapura. Oh. Benda yang tinggi masalahnya. Raja mewah, raja hitam, raja lembut. Besi. Macam kapal lah, macam kapal.
Okay, best tak? Jangan putih. Okay, let's go. So daripada 9 luak itulah jadinya 7. Abang Long mana Abang Long? Okay, kita nak naik di atas. Mami nak Mami Su? Kat atas. Ni lah. Mami Su. Dah. Weh, bosor weh. Saya nak naik atas guys. Let's go. Dia sengit. Dia tak balance. Okay, go. Ini yang kita tengok dekat Kampung Agong. Oh, Dia orang pakai masuk sini, dia sini. Kan kat Kampung Agong ni. mesin kipas padi. Bismillah. Ada naga. Oh, ada lagi ya, jom. Ini semalam. Memang naga. Ada kata. Berarti orang yang berpandangan tajam. Ni. Apa perkenalan? Naga. Drakor. Doktor. Kedin. Ada baju. Kau tengok tajuk ni ke? Dia naga salah satu buku warna gelap kan? Oh, ada. Harimau dah. Buaya, kuda juga. Panjang pedang Mana? ni. Dahsyat. Oh. Seperti panjang. Ada yang bentuk macam itu. Ada yang bentuk Tidak ada satu pun haiwan lebih bijak seperti naga. Weh, kita dua kak. Kuasa restunya bukan palsu. Ia boleh menjadi lebih kecil, lebih besar, lebih tinggi, dan lebih rendah dari rendah. Patutlah rendah. Itu tengok. Naga dari 7 buah negara. Malaysia punya naga macam ni. Thailand macam kepala dia. Fan. Anak. Vietnam sama. Laos. Indonesia macam tu. Myanmar gemuk. China punya mana? China punya naga. Sebelum barang Marco Polo. Okay, Marco Polo. Dia dapat berusaha sekian lama ni. Ada satu anak yang di sini ada. Dragon apa? It's you. Apa? Careful. Tasik Cina. Tasik Cini. Suntikan pengaruh dari zaman kebudayaan India. Ya. Ni sebab dia nampak ni. Yang boleh dia selalu daripada India. Sebab ni India tapi ini tu ramai tak ramai. Itulah kita panggil influence of Indian station. India dia. Eh, lajunya. Mana tadi dek? Kita tengah naga tadi dek? Kita tengah naga kita aku ambil set dah. Dia tak pernah naga apa? Dragon. Dragon naga. Ya, tak pernah ada.
nak tengok. Papa dekat depan tu tak boleh duduk. Okey, jom. Dilarang duduk. Luak wilayah negeri. Saya rasa perut ruang untuk anak buah. Wow. Busan ni ibu sokong. Sokong. Ini pakaian dia orang. Pakaian zaman dahulu. Setiap negeri tak sama tau. Kalau orang Kedah dia pakai baju lain, orang Selangor pakai baju lain. Janganlah lari lah. Ini baju negeri 9. Patut beraja ke Johor. Tuan Penyenangkawan bersekali bersiap. Ada bersenjukan bersenjukan syarat mengajar, adat memakai, adat isyarat menyandar ibarat tahun dan tebing. Kerbau tak berkandang, selatan padi tak berpagar dalam. Yang memiliki kerbau harus dikandang dan memiliki safari harus dipagar. Ibu Soko. Pasti. Sekejap, undang ni macam mana? Undang ni Undang ni wilayah kawasan-kawasan. Oh. Dia luak tu wilayah. Lepas tu dia macam kawasan-kawasan lah. Setiap kawasan ni ada orang lain yang pegang. Nampak ini luak Cilebu, maksudnya wilayah Cilebu. So yang ini luak Johor. Ni Oh, maksudnya so wilayah dia lah, wilayah Johor. Kira 9 luak lah ni. Ya. Rumah nenek Gama dah nak dekat dengan Melaka. Nampak ni luak Rembau. Ni Tampin. So ada individu-individu dia. Rembau. Yang memerintah lah. Sebab sudut pentadbiran dia pelayan sikit. Pasir. Datuk Pengelola Luak Gunung Pasir. Ini dia. Luak Sukiah. Luak Inas. Berasal Itu dia luak. pertama yang amat mulia. Yang amat mulia. Yang pertama. Gemencir. Oh, Gemencir. Gemencir. Oh, Gemencir. Air kuning. Pasir besar. Nice guys. Okay
guys, kita dah keluar. Kita dah jelajah sejarah Negeri Sembilan. Okay guys, kita nak turun dah. Let's go. Okay guys, kita nak gerak. So sekarang dah pukul 4.45. So kita nak terus balik ke Selangor guys. Let's go. Yes lah.